Mari kita saksikan video sambutan Hari Guru. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Kamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Kaulah pelita hidup bagi kami semua, menuju jalan ke arah yang benar. Penuh ikhlas dan tulus, membimbing dan mengajar untuk memastikan kami berjaya. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Dari Wakil 5 Sains 2 ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih padamu cikgu. Terima kasih jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajar. Terima kasih cikgu. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Lufil Hadi dari Nisbadi SMK Seri Perak melaporkan untuk sambutan Hari Guru tahun 2025. Bersama saya Tuan Pengetua Encik Abdul Wahid bin Syafiee. Assalamualaikum cikgu. Cikgu, pada masa kini ramai yang menganggap bahawa tugas seorang pendidik adalah mudah. Sebagai seorang guru, apakah tanggapan yang salah yang ingin cikgu betulkan tentang profesi ini? Dia sebagai seorang guru yang berkhidmat hampir 31 tahun, memang cikgu sangat tidak bersetuju dengan perkataan jawatan guru ni adalah satu jawatan yang mudah. Kerana bila kita bercakap tentang profesi guru ini, dia perkataan yang perlu kita ungkapkan ialah tanggungjawab dan juga amanah. Sebagai seorang guru, perkataan tanggungjawab dan amanah itu mesti tertanam dalam hati. Kerana untuk menjadi seorang guru yang hebat, yang cemerlang, tanggungjawab itu adalah perkara asas yang paling utama. Kerana di sini letaknya tanggungjawab untuk melahirkan satu bangsa Malaysia yang hebat dan terkenal, yang mempunyai integriti dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang guru, yang pertamanya dia kena memikul satu tanggungjawab kerana di hadapan dan pengakhirannya dia perlu melahirkan anak-anak yang cemerlang, hebat dan dihormati. Hello guys, I'm Shura from Newsbody Sipera reporting for Teachers Day this year. We have with us today Madam Nunzarina as speaker of afternoon session.
Madam, may I ask you, what about what you give to new teachers as the theme this year is Guru Pemacu Reformasi Pendidikan? Okay, thank you Ashura for the interview. Before I respond to your question, I wish to express Happy Teachers Day to all teachers, especially the teachers of SMK Sri Perak. First and foremost, the new teachers need to be mentally, emotionally prepared to execute any changes in the education system or policies set by the Ministry of Education. Okay, to be a catalyst for educational reform, the new teachers need to upgrade their skill and improve their knowledge to catch up with smart and digital learning that requires them to apply or use modern technologies, apps, or even programs, especially artificial intelligence, to come up with new approach of teaching for more inclusive education that accommodate students with diverse learning needs and disabilities. That's all from me. Thank you.